Sudah mari, it's food time. Masuk. Salam buah. Oh, nasi lemak dia today. Nasi lemak. Ada yang patah, ada yang pecah perut. Ada yang santan tak rata. Ada yang santan duduk di atas. Ada yang apa dah. Okey. Hari ni dah. Hari ni kisahnya nasi lemak. Okey, nasi lemak kita buat hari ni buat sambal sasing ke buat sambal sidul seseorang? Sasing. Mana lain lagi berapa orang? Enam orang je. Lemak. Sambal buat sendiri. Apa dalam sambal? Okey. Seliduk ke seli kering ke selibuk pakai? Seli kering. Okey. Dalam sambal. Atau ikan bilis sikit. Lagi kau kan? Belacan. Lepas tu? Seasoning apa? Apa dia? Gula Melaka dengan asam Jawa letak tak? Garam Melaka. Okay. Mana keluar punya? Ini. Oh ni. Cantik dia punya. Okey, mari dekat sikit. Okey. Kalau Abdullah tengok kan, apa silap sini? Sambal apa silap dia? Hitam sangat. Kan dia jadi macam sambal hitam tapi tak tahu rasa macam mana kita rasa nasi tu dulu. Okey. Nasi apa letak? Bismillah. Sedap. Sedap. Tapi kau orang lama tak? Orang lama nak orang kanu cakap nanu ah. Orang lama nak. Rasa sedap. Rasa sedap. Ini dua orang. Rasa sedap. Mengang. Rasa memang sedap. Lemak nasi elok. Elok lemak. Kan? Next. Mana kamu punya? Ini. Okey. Apa beza nasi lemak sama nasi uduk? Perbezaan nasi lemak sama nasi uduk. Kalau nasi uduk dikasih apa dalam nasinya? Dia yang membesar nasi uduk, dia tanya orang pula. Tak tahu. Tak tahu? Biasa makan nasi uduk enggak? Biasa, cuma enggak pernah buat nasi uduk. Enggak pernah buat. Okey. Enak enggak? Sambalnya sambal terasi ya? Dikasih terasi. Terasi itu belacan. Sedap. Bikin di rumah ya. Enak ni, sedap. 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 Tapi you punya sambal kebanyakannya ini merah. Banyak yang gelap sangat tapi rasa memang sedap, tak ada rasa hangus. Ini siapa punya? Abang punya. Tambah sikit. Tambah sikit. Sambalnya. Tengah-tengah hari ni kan. Okey. Nasi lemak ke nasi apa ke, kalau kita masak nasi, kita kacau katakanlah nak taruh santan dalam apa, masing-masing ada air itu, ada santan itu belum kering, boleh dikacau. Bila dah kering, jangan usik dah. Kalau tidak dia patah. Contoh patah ada. Okey, semua okey. Semua okey. Tak ada patah. Garam nyingam. Ni awak siapa punya? Awak punya? Buat sorak ke share siapa? Sorak. Ini kenapa kali ni? Tengok. Santannya tak rata. Santan tak rata. Pakai santan kotak kan? Okey. Kalau santan kotak, kalau kita tengok kan, dia punya nasi tak kilat. Jadi kebanyakan kalau peniaga dia buat pakai santan kotak, dia tahu minyak satu sudu ke. Minyak satu sudu, tergaul santan pun gaul sekali pun tak apa. Nasi minyak. Nasi lemak memang ramai orang kata senang. Nasi, santan, halba, bawang je. Panas. Pedas panas. Kait ni mesti dia. Ni, kait panas. Tapi nasi lemak kalau tak kena buat memang tak jadi. Kan masak nasi kalau tak buat tak kena buat, especially kalau api ke apa dia tak jadi, ataupun dia berkerak kat bawah, dia hangit kat bawah. Jadi kena jaga api, tapi semua jadi cantik. Yang pasal balik pada nak kasih kilat tadi, kalau kita pakai santan kotak, boleh juga letak sikit minyak masak supaya dia jadi berkilat cantik. Okey, ada banyak variety nasi lemak ni. Ada orang letak macam ni yang simple lah. Beras, santan, beras, santan, bawang besar ataupun bawang merah dengan halia.
Ada juga orang letak serai, ada orang letak serai. Dia pandan letak tak? Letak pandan. Ada orang letak serai, ada orang letak herba juga. Okay? Saya pernah came across orang yang letak cengkeh pun. Ada. Versi masing-masing lah. Tapi betul tak perlu. Kalau herba, dia jadi macam nasi dagang sikit. Wangi dia tu macam nasi dagang sikit. Tapi kalau saya tak letak herba. Ni siapa punya? Ni? Kadang-kadang nasi cantik, sambal tak sedap, gong. Kadang-kadang sambal sedap, nasi pula lebur pun gong. Jadi dua-dua kena balance cantik kan? Masih sikit lah. Nak kahwin saat ni. Sambal pun masuk kan? Dia rasa, dia rasa semua. Ambil sudu. Lalu tak bawa sudu. Ambil sudu cepat. Rasa sikit seorang. Betul tak Masin? Sudu seorang tak bawa. Subhanallah. Rasa? Rasa nasi dulu. Rasa nasi dulu. Kan? Rasa sambal pula. Atau combine dua. Standby ambulan. Pegang hospital dah tinggi. Kan? Masih dengung. Kenapa? Terlebih garam. Memang dah lah. Habis kalau tak terlebih garam, terlebih telur. Tak rasa macam tak cukup masin. Tak cukup masin. Patut terlebih. Garam murah tahun ni. Kau dapat sumbang garam, Mak? Tak ada. Masin sikit. It's good. Kalau under season tak apa, over season susah sikit. Kena fikirkan juga, kalau sama masin, nasi masin, over masin. Ikan bilion boleh masin. 3 kali masin, bergong. Kan? Cantik ni. Colour. Yang ni yang paling lentung. Tapi amazingly rasanya tak lentung. Colour je. Kan? Ini berderai yang cantik. Berderai yang cantik. Masak nasi lemak berapa lama? Berapa lama masak nasi lemak? Enggak. Nasi lemak masak berapa lama? Sejam lebih. Sejam lebih? Kamu mungkin bubur. Masak nasi macam masak nasi apa? Nasi minyak ke? Nasi lemak ke? Bila the moment you taruh beras tu, sama semua timing dia. 25 minit, 35 minit, 30 minit. Rich talents. Rich talents.